أكبر. أشهد أن لا الحمد لله القائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama
bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk muhasabah tentang matlamat hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak dapat lari daripada tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Khalifah bermaksud pengganti. Ia juga merujuk kepada seorang ketua atau pemimpin kepada suatu kaum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan seluruh keturunan manusia sebagai pemimpin yang bertanggungjawab memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tanggungjawab sebagai khalifah adalah satu keistimewaan yang besar dan hanya diberikan kepada manusia. Ia tidak diberikan kepada malaikat, jin atau makhluk-makhluk yang lain di atas muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, para malaikat telah diberitahu tentang sebab dan tujuan manusia itu diciptakan. Kisah ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran melalui firman-Nya dalam suratul Baqarah ayat yang ke-30 sebagaimana yang saya bacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, yakni tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, yakni ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih, memuji dan menyucikan-Mu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan daripada suratul Baqarah itu tadi adalah merupakan ingatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tanggungjawab kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentadbir urusan dunia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedarlah pada hari ini ada di antara kita yang gagal menyempurnakan matlamat hidup tersebut dan memilih kehidupan yang jauh menyimpang daripada landasan yang sebenar. Bahkan lebih teruk lagi, ada sebahagiannya yang berterusan melakukan kerosakan terhadap diri sendiri dengan cara membiarkan diri tunduk kepada hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan mungkar. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri dan mendidik jiwa untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dirinya dan taat kepada perintahnya. Mereka lalai daripada mengingati Allah dan membiarkan diri mereka tenggelam dalam keseronokan dunia. Sesungguhnya mereka ini adalah golongan yang mencampakkan diri mereka sendiri ke lembah kebinasaan. Perkara ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi firman-Nya yang telah dijelaskan melalui suratul Baqarah ayat ke-195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan belanjakanlah yakni harta bendamu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
yakni dengan bersikap bakhil dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Imam Al-Maraghi dalam tafsirannya menyifatkan dunia sebagai keindahan dan keseronokan yang begitu cepat hilang lenyap. Dunia ini digambarkan seumpama tanah yang ditimpa hujan lebat, lalu tumbuh daripada tanah itu pohon yang subur lagi kuat. Keindahan pohon tersebut telah membuatkan para petani bersorak gembira. Namun ketika perasaan gembira itu sedang memuncak, pohon yang subur itu tadi tiba-tiba bertukar menjadi kekuningan daunnya, kering daunnya, lalu gugurlah daunnya dan hancur ditiup angin. Begitulah gambaran kehidupan dunia yang tidak kekal dan bersifat sementara ini. Ia hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Kita sewajarnya sedar bahawa tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah adalah untuk mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan mungkar. Kemungkaran yang lahir kerana dipengaruhi oleh keseronokan hidup di dunia adalah sesuatu yang tiada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang terperangkap dalam perasaan cinta kepada dunia akan sentiasa merasa ringan untuk melakukan apa-apa jua dosa dan mungkar. Diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika melalui pasar di jalan salah satu daripada tempat yang tinggi di Madinah, dan ramai orang yang berkumpul di sekeliling baginda. Baginda melihat seekor anak kambing yang telinganya cacat dan sudah mati. Lalu baginda memegang telinganya dan berkata, siapakah di antara kamu yang ingin memilikinya dengan harga 1 dirham? Mereka menjawab, kami tidak mahu memilikinya walau serendah mana pun bayarannya. Apa yang dapat kami lakukan dengannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah kamu suka jika ia menjadi milik kamu? Mereka menjawab, demi Allah, jika ia masih hidup pun ia adalah cacat, apatah lagi sekarang ia sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi kamu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, marilah kita bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Seharusnya bulan yang mulia ini menjadi titik perubahan yang besar dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Allah Ta'ala telah melimpahkan kurnia-Nya yang tidak terhitung banyaknya kepada kita. Maka wajarkah kita menikmati kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu, sedangkan dalam masa yang sama kita terus menerus dalam keadaan berderhaka dan melakukan dosa? Islam bukanlah agama yang membenci kehidupan dunia, akan tetapi Islam hanya mengingatkan tentang bahayanya sifat yang terlalu cintakan dunia. Tiada suatu pun ciptaan Allah yang tidak memberi manfaat kepada manusia. Bahkan kita diminta untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dan menikmatinya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan kehidupan dunia ini sebagai satu persinggahan dalam perjalanan yang panjang menuju ke matlamat utama, iaitu negeri abadi, negeri akhirat. Bagaikan seorang musafir dalam perjalanan yang jauh, panjang dan meletihkan, lalu berhenti seketika di suatu tempat persinggahan untuk mengisi bekal dengan secukupnya. Ini semua dilakukan supaya demi sampai ke tujuan utamanya dengan selamat dan berjaya. Dia sedar bahawa apabila sampai waktunya untuk dia pergi, maka dia harus berangkat pergi.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jadilah kamu di dunia ini seumpama orang asing ataupun seperti seorang pengembara, yakni yang hanya singgah di suatu tempat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita bermuhasabah diri, kita pandang diri kita balik dengan memperbetulkan kembali maksud kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Pastikanlah bahawa setiap saat di bulan Ramadan yang kita lalui pada kali ini menjadi pintu kepada perubahan yang besar dalam diri kita, dan seterusnya membuka jalan-jalan untuk kita benar-benar memahami tujuan dan matlamat hidup kita di dunia ini. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai sekalian hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara waktu. Akhirat jugalah benar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga kita mendapat kebahagiaan serta terselamat diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah meridai akan khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan yang meneruti mereka itu dari semasa ke semasa hinggalah ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, biarkanlah akidah kami, Ya Allah, yang berlandaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami, dan umat Islam keseluruhannya daripada apa-apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim, Wasri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufia, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putri, Putra dan Putri, kerabat-kerabat diraja, serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئات والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والهداة والمسافرين في برك وبحرك وجوفك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.